Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Okey, ini adalah video yang kedua lah selepas pendahuluan iaitu cara gunakan ChatGPT. Okey, apa tujuan kita guna ChatGPT? Untuk kita buat satu prompt yang komplit lah, hampir komplit atau kita nak buat sendiri pun boleh tapi the best, saya dah guna dah Grok, saya dah guna DeepSeek dan sebagainya tapi ChatGPT memberikan prompt yang saya nak based on prompt yang saya dah buat lah. Okey, contoh dia okey, contoh sekarang ni saya akan ajar macam mana nak guna ChatGPT ni. First adalah produk lah. Kalau anda buat affiliate, anda boleh tengok dulu ataupun jual produk sendiri ke apa, anda boleh cari produk. Gambar produk, satu syarat utama dia mestilah real. Tak boleh kalau boleh jangan guna gambar macam orang buat guna AI juga ataupun guna grafik-grafik kan. Pastikan gambar real, sereal yang mungkin. Contoh saya jumpa ni tadi dekat TikTok, yang ini ada commission jugalah. Garlic spread Chef Ustazah ni. Okay, so gambar ni kita akan buat video untuk dia lah. Based on yang ini saya akan hasilkan video menggunakan yang ini sampailah habis nanti. Okay, prompt saya akan sediakan 2 prompt asas. Anda boleh buat versi cinematic ataupun versi bercakap depan skrin. So saya akan mulakan dengan versi yang cinematic dululah. Okay, so saya copy dulu. So yang ini saya guna ChatGPT yang berbayar lah. Sebab memang saya berbayar kan. So ini adalah gambar apa garlic spread tu lah. So kita copy paste saja saya punya prompt tu. So kat sini dia tulis buat video prompt 10 saat. Okey, video ni adalah durasi yang kita akan buat ni adalah lebih kurang 15 saat. Kenapa saya suruh dia buat prompt 10 saat? Kalau kita suruh dia buat prompt 15 saat, selalunya voice over yang ChatGPT bagi ni dia panjang sangat. Kadang-kadang sampai 15 saat tu dia tak habis cakap. Dia tak ada noktah kat situ. So saya buat save, saya dah buat dah. So memang saya akan buat prompt 10 saat lah. Okey, voice over yang ini saya nak Malaysia woman. Contohlah kalau nak guna Malaysian Chinese man pun boleh. Tulis je Malaysian woman berhijab. Ya, bahasa tak kisah, campur-campur pun tak apa. Tapi yang penting dalam bahasa Melayu. Kelakuan sopan, tiada teks di gambar. So maksudnya video tu kosong. Size adalah size telefon kita lah. Guna konsep AIDA macam saya cerita tadi dekat pendahuluan. Dan nak prompt ini bersambung. Maksudnya dia akan seketul. Cuba kita akan tengoklah dia akan buat ke tak. So kita tekan je terus. So dia akan buatkan prompt. So kita tunggu sebentar. Okey. So dia akan bagi kat bawah ni. Okey, prompt dah siap. Okey, dekat Sora kita kena buat prompt yang bersambung lebih kurang kat sini. Yang ini ditulis dalam bahasa apa? English. Kalau nak suruh dia buat prompt di dalam bahasa Melayu pun okey. Sora boleh baca. Tapi saya suka bahasa Inggeris sebab saya nak save. Okey, so dah siap dah prompt ni. Lepas tu, yang bestnya dengan prompt yang sama ni, kat bawah tu kalau dia akan bagi idea tau, nak tak yang lebih emosi, lebih food porn style, versi outdoor, kita boleh minta dia berbagai jenis versi dengan hanya satu produk. Contohlah kalau kita nak versi outdoor, saya nak versi outdoor satu. Okey, so dia akan buat versi outdoor pula. Maksudnya kita boleh buat banyak video based on satu prompt simple yang saya bagi tu. Kalau tak nak guna konsep AIDA, boleh guna konsep Preston ataupun kalau anda ada konsep-konsep yang anda sendiri nak pakai, kau tukar saja ayat yang saya bagi tu. So yang ini dia ada voice over. Macam ni, Assalamualaikum. Kalau rasa panjang sangat, kita boleh pendekkan. Tapi kita nak tengok sama ada ayat panjang ni, dia capture tak dekat dalam video ke. Ini sahaja cara nak buat prompt. Contoh kalau nak buat prompt untuk bercakap depan kamera, saya dah sediakan prompt dia. Dan memang kena pastikan kita kena bagi dia gambar. Bergambar adalah wajib. Supaya prompt ni akan nampak apa benda-benda ni. Kalau nak lebih best, dekat prompt bawah ni boleh tulis nama produk. Nama produk sekian-sekian. So, dia akan tulis. Macam saya punya cara senang, just letak gambar. Kalau rasa nak lebih spesifik, tulis nama produk ni terus. Pastikan gambar tu betul-betul sharp, betul-betul clear. Itu yang sangat-sangat penting. Dan jangan kalau boleh, kalau produk kita lah ada 20 tudung. Dalam gambar tu ada 20 tudung. Jangan. Cari gambar yang guna satu tudung. Okey, kelemahan Sora ni pula, dia tak boleh guna muka orang. Contoh, kalau ada model yang memperagakan tudung kita, contoh tudung kan, atau baju, budak memperagakan baju,
Sora tak akan terima video tu. Dia kata sebab image yang kita bagi tu terlampau realistik. Sora sebenarnya sebelum ni boleh gunakan videonya ni. Oleh kerana orang salah guna, so ChatGPT Sora ni dia kata tak boleh gambar barang je. Gambar manusia ni kejap ada masa lepas, ada masa tak. So kalau gambar tudung, cari tudung tu. Cari tudung tu saja tanpa muka orang. Sebab kalau gambar tu ada muka orang ke apa, dia akan tolak permintaan kita untuk buat video. So kalau macam contoh produk, contoh orang makan roti, jangan. Ambil gambar produk dia terus, letak je dalam ni. Simple as that. So ini cara guna ChatGPT. So kalau kita nak buat apa saja versi terpulang, lepas tu kita boleh baca apa yang ditulis ni. Kalau tak faham bahasa Inggeris, boleh tulis saja. Saya buat prompt 10 saat dalam bahasa Melayu. So dia akan tulis dalam bahasa Melayu. Kat dalam ni dia memang campur-campur voice over bahasa Inggeris dan sebagainya. Tapi kalau nak the best is bahasa Inggeris lah. So ini cara guna ChatGPT. Okay. Lepas ni saya akan ajar macam mana nak guna Gemini Gen tu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa next video.